Bismillahirrahmanirrahim. Okay, strike. Strike geng. Subhanallah. Padu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay geng, sekarang ni aku berada di Pulau Sayok menuju ke Port Tanjung Puteri. Jauh juga geng, dalam 30 ke 40 minit untuk sampai dekat spot Tanjung Puteri ni. Jarak lebih kurang 1.5 km. Apapun kita try usaha mencari dulu. Mudah-mudahan ada strike-strike padu lah hari ni, insya-Allah. Gasok lanjut. Macam biasa geng, aku gunakan pelampung dulu. Perambut 60 lebih, kain saya 17. Ini pakai udang hidup geng. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Betul ledung kecil macam biasa. Angin kuat sikit geng. Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa geng, kalau hampa pakai pelampung, tali tu hampa sentiasa bagi cekang geng. Karau sikit, biar 10 saat. Karau sikit, biar 10 saat. Hampa main macam tu lah geng. Kalau tak ada ikan makan, karau lagi geng. Main lah sampai dekat balik lain. Jangan duk biak pelampung tu geng. Satu lagi kalau nak main cakap ni, hampa main tepi-tepi lah. Ayat tengah nak penuh tu, hampa main tepi-tepi lah. InsyaAllah lah. Kalau ada rezeki hampa, dia makan geng. Kalau pakai pelampung ni hampa kena rajin lah geng. Hampa tak boleh biar sampai tali dia kendor tu kan. Hampa kena standby lah. Dia makan lah, hampa kena sentok tu ya geng.
Apa pun kena sabar lah geng. InsyaAllah ada tu rezeki hampa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, strike. Strike geng. Masya Allah. Sekat geng. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Naam. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Tepuk sikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cakap. Alhamdulillah. Penimbang tak bawa pula. Tak kira tu timbang geng. Tapi ni aku ingat dalam 4 kilo ada kot. Tak tahu kena timbang lah, tak boleh cakap. Alhamdulillah. Rezeki. Lekat elok. Buka mulut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah ni ya? Ha. Ni bubur lubang. 4 kilo dah. Ini dia tak boleh lari, tak faham ya. Kalau you mah takut dia kotak ayam, you tukarlah betong lah. Buang memang ayam tukar dia. Tak lagi ayam sana mau masuk lagi.
Gila geng, gelap oh. Gelap sungguh tu. Aduh, nak cari sekok je ni. Layak tengah elok mas kok. Janganlah hujan. Janganlah hujan. Aku rasa tak dapat lah nak cari sekok ni geng. Sebab cuaca betul-betul gelap lah ni. Tengah angin kuat apa geng. Aku takut sekejap tak ada balik ni, lincun ni geng. Jadi lah rezeki sekok ni pun. Sekejap kita try timbang berapa kilo geng. Okey geng, kita dah try timbang.